Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk download resit transaksi dalam sistem iRakyat. Untuk makluman anda semua, saya buat video ni pada Januari 2026. Waktu ni aplikasi iRakyat belum lagi ada menu untuk download resit-resit yang lama. Jadi nak tak nak kita kena akses sistem iRakyat melalui web browser. Contoh dalam video ni saya akan guna Google Chrome. Alright, jadi buka Google Chrome, kemudian kita search iRakyat. Buat masa ni lah saya buat video ni Januari 2026, memang aplikasi iRakyat tak ada menu untuk kita download resit bagi transaksi yang lama. So, cara untuk download resit lama ni nak tak nak kita kena akses sistem iRakyat melalui web browser. Jadi search saja iRakyat. Okey, kita nampak lah laman web yang pertama ni https www.irakyat.com.my. Jadi masuk ke laman web tu. Baik, dekat laman web iRakyat ni ada menu di sebelah kanan skrin. Anda tekan dekat menu tu, kemudian kita pilih personal banking. Ini untuk akaun personal lah, tekan personal banking. Seterusnya anda masukkan username iRakyat anda. Masukkan username, tekan login, kemudian masukkan password iRakyat anda. Okey, jadi bahagian ni saya tak tunjuk lah. Ini akaun saya sendiri. Maklumat ni sulit, jadi saya letak telefon saya di luar rakaman ini ya. Jadi anda masukkan saja username dan password. Selepas berjaya masuk ke sistem iRakyat, anda nampak paparan seperti ini. Okay, welcome. Saya Muhammad Zakri bin Syed Nordin. Ni saya baru login jadi kita tengok kat situ dia ada sejarah login. Untuk kita download resit yang lama ni, resit-resit transaksi lama, kita tekan pada menu atas kiri skrin. Kita akan nampak beberapa menu seperti ini, account info, iReward, duit now transfer dan macam-macam lagi. Okay, sekarang ni untuk download resit bagi transaksi yang lama, kita kena tekan pada menu iRakyat History. So, tekan pada iRakyat History, dia ada 4 pilihan, successful, failed, incoming dan cancel. Untuk resit, kita hanya boleh download bagi yang successful sahaja. Jadi, tekan pada successful. Alright, by default dia akan paparkan 30 hari. Transaksi bagi 30 hari semasa ataupun terkini sahaja lah. Jadi, kalau anda buka je history ni, iRakyat History, anda boleh nampak terus di bawah tu senarai transaksi bagi 30 hari terkini. Jadi contoh anda nampak saya ada buat duit now QR, duit now transfer. Okey, kalau anda nak filter, contoh anda nak dapatkan resit melebihi 30 hari, anda boleh pilih di atas. Okey, dia ada 30 hari, 60 hari, 120 hari dan specific date. Kemudian dia ada transaction type, iaitu kalau kita nak filter berdasarkan jenis transaksi. Jadi kat sini ada macam-macam lah. Okey, anda boleh pilih. Kalau anda tak nak pilih pun tak apa, jenis transaksi ni kita hanya pilih date ataupun julat masa resit yang kita nak download. Contoh saya ambil resit, saya nak ambil resit bagi transaksi yang paling latest ni. Anda boleh nampak reference number dia berwarna biru dan dia ada underline. Yang tu adalah link kita boleh tekan kat situ. Jadi dia akan buka paparan transaksi yang dah berjaya ni lah. Contoh yang ni adalah duit now QR. Jadi dia naik perkataan successful transaction for duit now QR. Alright, jadi maklumat dalam ni ada beberapa maklumat saya terpaksa blur kan, sebab tu maklumat sulit. Jadi kita nak download ataupun kita nak share kepada orang lain, kita tekan je pada button print. Okey, selepas kita tekan button print, dia akan bagi pilihan lah, sama ada kita nak save to PDF ataupun kalau handphone kita ni dah bersambung ke printer, kita boleh direct print daripada menu ni lah. Alright, kes saya ni saya tak sambung ke mana-mana printer, jadi saya boleh save sebagai PDF sahajalah. Jadi kita boleh save, simpan dalam smartphone kita ataupun kita tekan save. Kita masukkan dalam smartphone, seterusnya kita share kepada orang yang kita nak share. Contoh kita buat pembelian apa-apa kan, kita nak hantar kepada seller. Resit transaksi yang berjaya ni kita save dulu masuk smartphone, kemudian kita share kepada seller melalui aplikasi
media sosial, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Alright, itulah dia cara macam mana kita nak download resit bagi transaksi iRakyat. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.